pun dia tetap kuat, gagah. Ini janji Allah dan Rasul. Oleh sebab itu tuan-tuan sekalian, punca bangsa Yahudi dilaknat oleh Allah kerana apa? Lidah mereka. Tuan-tuan baca dalam Quran, lihat lidah mereka kata apa. Mereka kata, wahai Musa, kami nak tengok Tuhan. Lidah mereka meminta Musa, tunjuk mana Tuhan. Kami nak tengok Allah secara jahratan. Biadab mereka. Lidah mereka yang kata, Nabi ni kami tak nak terima, Nabi ni kauman. Lidah mereka yang berkata ketika mana mereka meminta daripada Nabi Samuel AS supaya dibangkitkan seorang pemimpin. Lalu dibangkitkan seorang pemimpin, Allah lantik ni, namanya Talut. Mereka berkata, nahnu ahaqqu minhu bil mulk wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Kami lebih layak je pemimpin kalau orang ni lah yang Tuhan lantik, sebab kami lebih banyak harta. Tuan-tuan lihat, yang lantiknya Allah. Dia boleh kondeng lagi pelantikan Allah. Tidak aneh, kerana sebelum itu juga dia terkondeng tentang Nabi-Nabi yang diutuskan. Sulaiman dikata dia sihir. Sulaiman tu sihir tu. Mulut mereka. Sebab tu bahaya lidah ni tuan-tuan. Nak tengok mana dia? Yahudi. Dia yang kata kalau kami masuk neraka pun 7 hari. Yahudi. Yahudi yang berkata, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami anak Allah. Yahudi cakap macam tu. Dan kekasih Allah, kata Yahudi. Yahudi yang memfitnah Nabi Allah Harun, Nabi Allah Musa. Kata Nabi SAW, rahimallahu Musa faqad utiya akthara min haza. Semoga Allah merahmati Musa, dia telah dianiaya oleh kaumnya lebih banyak daripada apa yang aku alami. Bayangkan yang kata Nabi Musa cacat kemaluan, siapa? Yahudi. Yang menuduh Nabi Musa membunuh Harun. Bila Nabi Allah Harun mati, dia kata Musa yang membunuhnya. Siapa cakap? Mulut siapa tu? Yahudi. Yang kata Nabi Lut berzina dengan anaknya sesudah lari, sesudah keluar pada bila Allah menurunkan bencana pada kota Sadom, kota Amora, dia terbalikkan bumi, maka Nabi Lut pun keluar. Kan isteri Nabi Lut juga dimusnahkan sebab bersubahat. Maka tiba-tiba Yahudi yang buat cerita Nabi Allah Lut berzina dengan 2 anak perempuannya. Dan itu yang mereka kekalkan dalam kitab Taurat mereka. Lantas sebenarnya Yahudi ni bangsa mulutnya Masya Allah, tak ada bahasa lebih. Kita nak kata kurang ajar lebih pada tu lagi. Itu disebabkan Yahudi yang kata apa? Allah tu kedekut. Mereka boleh kata Allah kedekut, Allah tu fakir. Mereka berkata kamilah kaya, Allah fakir. Ini semua kalau kita baca Quran. Ada seorang ulama Masya Allah, Syekh Abdul Fattah, yang mengarang satu buku tajuknya tentang Al-Yahud fil Quran, Yahudi fil Quran. Dr. Salah Al-Khalidi, Syekh Abdul Fattah Dr. Salah Al-Khalidi, dia kan satu kitab Syakhsiyah Al-Yahudiyah fil Quran. Masya Allah, buku ni sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Dah diterjemahkan. Kalau tuan-tuan baca buku ni, tuan-tuan lihat bagaimana bangsa Yahudi ni laknat dari awal sampai akhir, sampai kesudahannya pada hari kiamat kelak. Bukanlah bangsa yang akan ikut Dajjal. Nabi SAW menyatakan, yakhruju fikum ad-dajjal wa yattabi'uhu 70,000 min Yahudi Asfahan. Akan keluar Dajjal dan yang akan mengikutinya Yahudi di negara Asfahan. Yahudi Asfahan akan ikut. Artinya laknat Allah Ta'ala pada bangsa Yahudi sehingga mereka menjadi pengikut setia Dajjal. Bayangkan laknat Allah melaknat Dajjal lagi teruk, maka Yahudi duduk bersama dengan Dajjal. Jadi rahsia bangsa Yahudi dilaknat tuan-tuan pada mulut dia. Suka-suka mereka. Bukan dalam kitab Talmud mereka berkata Allah pernah ada masalah sehingga bertanya kepada padri mereka. Sebab itu di sisi Yahudi sampai hari ini, mereka menganggap kitab Talmud lebih hebat daripada kitab Taurat. Kitab Talmud ni tuan-tuan dikarang oleh padri-padri mereka. Ia satu ibarat bahawa kitab ini dikarang bagi menjawab persoalan yang Tuhan tanya, yang Tuhan tak tahu, yang pada padri mereka lebih tahu. Bahkan kita baca, saya baca buat perkara, jadi kita belajar comparative religion, adalah sikit-sikit baca. Antaranya bagaimana Allah menyesal kerana menenggelamkan dunia. Menyesal.
dalam kejadian banjir besar Nabi Nuh AS. Allah menyesal. Saya baca satu dialog menggerunkan, tapi itulah lidah Yahudi. Ketika mana Allah Ta'ala menguji Nabi Allah Ayub AS, sehingga dia ditimpa penyakit, seluruh ahli keluarganya mati, hartanya binasa. Maka ditanya Allah, kenapa kamu menguji Ayub? Dia orang baik, dia orang betul, dia orang soleh, kenapa diuji? Apa dosanya? Dia terbukti dalam dialog itu, akhirnya Allah menyesalkan menguji Nabi Ayub. Kerana Nabi Ayub itu orang yang baik, maka menyesallah Allah sebab uji orang baik. Tuan-tuan, mereka guna simple mantik ataupun logik yang kita katakan logik biasa. Tapi lidah Yahudi, Masya Allah, yang paling berani mengaibkan para Nabi Yahudi.